Punyalah saya cari dia punya nak buka boot ni, ingat kat bahagian bawah. Okey, ni dia punya bahagian belakang dia ni. Dia punya boot kalau buka, dia punya cermin dia masih maintain as a sedan. Tapi bentuk belakang dia bentuk fastback, memang nice lah. Okay, and then ada reverse camera, 360 camera ada. Dia punya lampu pun memanjang daripada kiri sampai kanan. Lepas tu ada signature crown garnish warna hitam, gloss black dekat sini, abjad crown dekat tengah ni. Lagi kita tengok bahagian bonet. Ni ada sikit shark fin untuk bantu aerodynamic lah. Punyalah saya cari dia punya nak buka boot ni, ingat kat bahagian bawah, rupanya kat sini dia. Dekat sini, tekan dia. Okey. Nampak macam aku cakap, bila buka bahagian boot, dia nampak macam sedan, cermin dia tak ikut sekali. Dia sedan tapi di raise upkan sikit. Sebabkan dia dilabel sebagai crossover. Okey, bahagian boot dia memang agak luas ke dalam. Okey, seat tu, configuration seat tu bila nak turun, aku rasa dia turun sekali je. Dia ada ruang lah. Ruang kalau korang buka tu nak masuk kamera panjang kan, boleh lah masuk ke bahagian dalam tu. Tapi kalau nak turun, dia bukan 60-40, dia terus turun sekali. Kat sini ada soket, adapter Jepun, korang kena beli adapter lah. Kat sini bateri dia dekat bahagian belakang supaya dia punya berat tu well distributed across this vehicle lah. Dekat bahagian gooseneck dia ni, di cover, ditutup. Memang kenalah dengan dia punya line up crown ni untuk maintainkan dia punya luxury dia. Dan refinement kereta ni. So aku buka bahagian bawah ni, tak silap aku tak ada tire spare kot. Ni tak ada tire spare, dia cuma ada styrofoam untuk tire repair kit dengan beberapa toolbox lah. Alright, kita balik. Okay, so kita dah settle. Kita masuk bahagian dalam pula. Okay, yang ni adalah spek G tahun 2023, grade 5A. Dan bila tengok bahagian seat dia, dia adalah jenis fabric. Dia adalah sikit leather tapi mostly fabric lah. Powered 8-way. Adalah kat sini bronze punya lining ikut color kereta ni lah. Jadi dia tak nampak asing sikit kan. Ni bahagian dia punya pintu soft touch dan ni leather. Ni pun ada juga bronze punya lining color dekat sini, kawalan window dia. So kita masuk bahagian dalam lah. Alright, kat sini ada auto high beam, AC 100V dan ni kawalan headlight leveling dekat sini, odometer nak tekan, tengok kat sini. Ni ada ETC Jepun, kita tak pakai pun. Lepas tu nak buka tangki minyak, tempat isi minyak dan juga boot belakang. So ni adalah bentuk steering Crown Crossover tahun 2023. Ada thumb rest kat sini, leather wrap. Ni dengan logo Crown kat sini, nampaklah premium dia dekat sini. Ada gloss black dan juga bronze punya lining dekat sini. Cross this horn. Sini kawalan cruise control. Ni adalah audio. Meter instrument dia jenis digital. Sama juga size dia dengan skrin tengah 12.3 dan juga meter digital. Ada head up display dekat depan, nampak tu.